Hello, hai, Assalamualaikum guys. Video pendek je guys. Guys, korang perasan tak sekarang ni kan yang apps apa thread ke thread, ramai yang guna apps tu sekarang. Dia macam ala-ala application X, application Twitter. Dia boleh buat thread lah, dia boleh buat chapter by chapter kan. Ramai yang guna sekarang ni. Okay, macam korang nak tanya soalan ke, korang nak luahkan apa-apa kan. So nanti akan ada lah yang kat bawah tu dia bagi komen lah, dia bagi pendapat masing-masing kan. So thread tu akan jadi panjang. Betul kalau ada tips ke apa ke. Pendek kata, sekarang ni ramai yang macam guna lah apps tu kan. Aku kurang sikit apps tu. Aku dah tak main sangat lah apps tu. Aku tak main sangat apps tu. Lepas tu kan aku nak beritahu satu benda lagi. Semalam kan hari Jumaat tau. Aku pernah dengar tau khatib masjid ada cakap pasal jangan hari Jumaat bila khatib tengah baca khutbah, jangan main handphone. Tu lagi satu, main handphone, jangan bercakap. Lagi satu yang aku tengok kan, orang suka tolak tabung masjid masa khatib baca khutbah tu tau. Tak boleh tau sebenarnya tau. Tu yang aku dengar lah. Ada seorang khatib tu ada pernah beritahu dulu. So kalau korang nak berdema ke nak sedekah, masa korang sampai masjid tu, masukkanlah duit. Tak payah masa khatib tu tengah baca khutbah korang tolak-tolak benda tu tau. Kalau macam aku, kalau tabung tu sampai depan aku kan, aku duduk diam je lah. Aku buat tak tahu macam tu je. Ataupun lepas atas sembahyang Jumaat tu, korang masukkanlah duit. Jangan masa khatib tu tengah baca khutbah. Itu yang aku pernah dengar lah. Kalau aku salah tolong betulkan. Okay, so video pendek je. Kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Bye.